daripada sudut filosofi zaman-zaman lama lagi, zaman-zaman purba, yang mana zaman yang ayah kita tu yang pergi purba tu, memang pakai orang kata apa, batu neolitik tu nak membunuh harimau ke, nak membunuh serigala ke, rusa tu semua. Let's say lah dia ada orang kata apa, isi rumah lebih kurang 4-5 orang. Maksudnya dia seorang, isteri seorang, 3 orang anak. So biasanya yang akan pergi memburu adalah ketua keluarga, betul tak? So ketua keluarga ni dia akan pergi memburu seharian. Termasuk dengan collect buah-buah ni semualah. Tapi kebanyakannya kalau fikir logik balik lah, diorang ni yelah, nak memburu tu bukan senang tau. Diorang pun tak tahu teknik dia sangat. Kadang-kadang alat yang diguna tu terlalu tumpul, tak kena, tak tepat ni semua. So aku imagine yang diorang ni akan balik pun kebanyakannya tangan kosong pun. So maksudnya sehari tu boleh jadi dia hanya bawa beberapa lah, maybe tak tahulah, haiwan-haiwan yang kecil ataupun beberapa buah-buah kalau yang ada. Sebab kau kena ingat dia nak berebut juga dengan apa, tamadun-tamadun manusia yang lain ni semua kan. Sebab dia orang pun memburu juga. So end up macam mana kau nak bahagi-bagi dengan 5 isi rumah. So dia orang makan sikit and then dia orang terpaksa puasa lama. Esok patah balik and then berburu ni semua, and then baru dah dapat seekor rusa. Itu pun cukup untuk makan 3 orang sahaja. Something like that. So memang betul, aku suka gila ayat bro ni cakap. Yang atas tadi, sorry, aku lupa nak komen. Yang tadi pasal Ikram Sukri yang tadi kan, dia ada cakap manusia bukan didesain untuk makan 3-6 meal per hari. Maksudnya kita memang ngam pun sebenarnya kalau kita makan sehari 1 meal sehari pun sudah cukup sebenarnya. Tak perlu pun sampai 3, 4, 5, 6 kali banyakkan snacking ni semua. Kadang-kadang tak perlu dan terlampau tak perlu pun sebenarnya. So